10 dinar tak sama dengan 10 gram. 10 dinar dalam tangan saya ini bentuknya bulat dan dinar keluaran Pak Bikul ini ada motif Islami di belakangnya. Untuk pengetahuan anda, beratnya adalah 42.5 gram. Ini pula adalah 10 gram emas, bentuknya segi empat, dan untuk 10 gram keluaran Pak Bikul ada dua desain, iaitu bunga emas dan taifu. Kalau dikirakan, 10 dinar ini 4 kali ganda lebih besar dan berat daripada 10 gram. Apa yang kita boleh buat dengan dinar dan gold bar ini? 2 keping 10 dinar cukup untuk majlis perkahwinan. 2 keping 10 dinar juga cukup untuk anda buat deposit bagi rumah yang berharga RM500,000. 10 gram nilainya sekitar lebih RM6,000. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar, supaya mudah untuk kita jual sedikit demi sedikit bila tiba masanya untuk kita guna hasil tabungan emas. Tapi yang paling penting adalah untuk anda mempunyai tujuan simpanan emas. Simpanan emas di Pak Bikul tidak dikenakan cas dan tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan. Bagi yang belum memiliki akaun emas Gap atau ingin membuka akaun untuk pasangan dan anak-anak, boleh klik link di bio saya, daftar secara percuma atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.